Bayangkan sebuah syarikat gergasi yang pegang rahsia kewangan syarikat-syarikat terkaya di dunia hancur lebur, lenyap sekelip mata. Ini bukan skrip filem. Ini adalah kisah benar bagaimana empayar audit terbesar dunia, Arthur Andersen, musnah. Dulu, dunia tak ada Big Four, kita ada Big Five. Dan Arthur Andersen adalah gold standard. Motto mereka, think straight, talk straight, integriti mereka sangat tinggi. Kalau laporan kewangan syarikat anda dicop dan disahkan oleh Andersen, pelabur akan percaya bulat-bulat. Tapi duit boleh mengubah segalanya. Menjelang tahun 90-an, bahagian perundingan, consulting, mereka mula buat duit berlipat kali ganda lebih banyak daripada bahagian audit. Cuba bayangkan anda jadi juru audit untuk periksa syarikat, tapi dalam masa sama syarikat tu bayar anda jutaan ringgit untuk khidmat nasihat. Konflik of interest yang sangat bahaya. Dan di sinilah munculnya klien emas mereka, Enron. Enron bayar Andersen lebih 50 juta dolar setahun. Untuk jaga lubuk emas ni, Andersen mula tutup sebelah mata. Hutang berbilion ringgit Enron disembunyikan. Apabila skandal Enron meletup pada tahun 2001, apa Andersen buat? Mereka panik. Beribu-ribu dokumen dimusnahkan. Kesilapan terbesar mereka, menghalang keadilan atau obstruction of justice. Pada tahun 2002, Arthur Andersen didapati bersalah. Reputasi yang dibina selama 89 tahun hancur dalam beberapa bulan. 85,000 pekerja hilang pekerjaan seluruh dunia. Pengajarannya, dalam dunia bisnes dan audit, trust atau kepercayaan adalah segalanya. Sekali ia hilang, empayar berbilion dolar pun takkan selamat. Komen di bawah, skandal bisnes apa pula korang nak saya lukis lepas ni. Jangan lupa like dan follow Findoc serta dapatkan buku Jangan Bayar Lebih untuk mengetahui teknik-teknik terkini pengurangan cukai.